Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 7240236 Muhammad Umar Yusof bin Az-Zuhri. Hari ini ingin menerangkan sedikit mengenai ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ayat Makkiyah merupakan ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ayat Madaniyah pula merupakan ayat yang diturunkan selepas Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hasil dapatan kajian kami menunjukkan mahasiswa di IPT kurang memahami erti sebenar ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi antara ciri-ciri utama di dalam ayat Makkiyah iaitu tauhid dan akidah. Yang kedua, kisah nabi-nabi terdahulu. Yang ketiga, hari kiamat dan kebangkitan. Yang keempat, akhlak asas. Antara contoh ayat Makkiyah di dalam Al-Quran ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, iaitu ayat pertama yang diturunkan di Mekah. Dan yang kedua, surah Al-Ikhlas, ia menegaskan tentang keesaan Allah, iaitu berkaitan dengan tauhid. Yang ketiga, surah At-Takwir, iaitu sumpah demi bintang-bintang dan gambaran kiamat. Jadi ciri gaya bahasa yang digunakan dalam ketiga-tiga surah ni merangkumi ayat yang pendek dan irama yang kuat. Banyak sumpah seperti demi langit, demi bumi atau demi waktu. Yang seterusnya seruan kepada manusia ataupun seruan kepada anak cucu Adam. Dan yang keempat, kandungan keras, penuh ancaman dan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sambung perbincangan pada ayat Madaniyah. Saya 7240218 Ahmad Lutfi bin Amin Jeffrey. Ayat Madaniyah ini umumnya lebih panjang. Gayanya bahasa yang lebih terperinci dan bersifat perundangan. Ini kerana masyarakat Madinah sudah mempunyai teras iman daripada kaum Ansar dan Muhajirin, dan berhadapan dengan golongan Yahudi, Nasrani dan Munafik. Termasuk topik utama yang terkandung dalam ayat Madaniyah. Yang pertama ialah hukum fiqh. Dia termasuk pada ibadah dan muamalah seperti solat, puasa, zakat, haji, jihad, hudud dan pelbagai lagi, termasuk jual dan beli. Yang kedua, peraturan kemasyarakatan. Dia termasuk juga dalam perbincangan politik, ekonomi, hubungan dengan bukan Islam, jenayah, saksi dan lain-lain. Yang ketiga ialah kritikan terhadap ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Perbincangannya dialog dan bantahan terhadap penyelewengan kitab suci mereka. Yang terakhir dalam topik perbincangan ayat Madaniyah ini ialah golongan munafik, mendedahkan sifat dan tipu daya golongan yang berpura-pura beriman. Antara contoh ayat surah yang diturunkan di Madinah ialah surah Al-Baqarah. Dia termasuk dalam kebanyakan hukum-hukum asas Islam. Selain itu surah An-Nisa, hukum keluarga dan warisan. Selain itu juga surah Al-Ma'idah, hukum makanan, hukum qisas dan lain-lain. Ciri gaya bahasa pula, ayatnya panjang dan terperinci, banyak pengulangan perintah dan larangan. Seruan wahai orang-orang yang beriman seperti ya ayyuhallazina amanu. Seterusnya adalah kandungan lebih bersifat perundangan dan sosial. Kesimpulannya, ada ayat Makkiyah yang ilmu Makkiyah dan Madaniyah bukan sekadar catatan sejarah, tetapi memberi impak besar kepada pemahaman Islam. Dengan memahami perbezaan ini, kita dapat menghayati bahawa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur sesuai dengan keperluan masyarakat Islam yang sedang berkembang dari pembentukan iman individu hingga pembentukan sistem hidup yang lengkap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahhada صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي
الصافي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيب القروح ويبرأ جرح الكثير الجريح وينشق ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهاء طريق تقال العثام العظام به ويمض الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر